sampai? Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti Ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Terima kasih semua. Sama-sama. Nasib baik disempat sampai tadi kan? Sedapnya. Jom tengok. Gulai kawar. Banyaknya. Jangan bau lebih-lebih sangat. Itu batal puasa. Baik tu. Atuk makan dah batal puasa. Tak batal puasanya kalau setakat rasa kat ujung lidah. Iya ke? Nampak macam atuk telan je. Sedap ke? Pandailah kau nak mengusik atuk. Atuk, siapa nak makan semua ni? Kita lah. Kau berdua rasa sedap ke tak? Kalau sedap, boleh buat untuk raya nanti. Atuk nak kumpulkan semua anak menantu, cucu dan saudara mara. Oh, azam hari raya atuk lah ni. Begitulah. Kalau tak sedap? Nasiblah. Yelah, akak kan nak buat banyak. Kenalah mula dari sekarang. Betul. Oh. Kita orang pun boleh tolong buat. Tak payah. Nanti korang makan habis. Upin, Ipin, cepat. Kejap, Pak. Ipin, Ipin. Apa? Nanti kita orang balik sendiri tau. Ipin, tunggu. Cepat, cepat. Tengok ni. Aku bawa bunga api. Nanti boleh main. Tak sabarnya. Tapi malam ni kita orang nak balik cepat. Esoklah main. Azam nak tarawih penuh macam mana? Besok-besok je lah. Hangat-hangat tai ayam.
Lekasnya korang balik. Mestilah. Kan kita orang nak tolong akak buat kuih. Dah terlambat. Nah, makan yang ni. Oh, macam mana? Sedap? Sedap. Betul. Pandai akak buat. Ambillah lagi. Patutlah tak nak balik dengan Opa. Nak balik dulu rupanya. Azam korang nak sembahyang penuh macam mana? Kak, lepas kau ni. Ipin, selipar kau. Mana pula si ayam ni? Jaga kau. Kuping, bagi aku. Apa ni? Tak boleh. Dah dapat balik selipar? Rainbow, turun. Mari makan. Sedap. Nah. Ipin, ini bukan selipar kau. Jadi, mana selipar aku? Letih nampak? Pergi berkebun ke? Hairan. Apa kenalah dengan budak-budak ni? Tidur? Kenapa tu? Selalu waktu ni diorang pergi main. Entahlah, Opah. Balik tadi terus tidur. Nampak penat sangat sampai tak larat nak bercakap. Assalamualaikum. Ipin. Waalaikumsalam. Korang tak siap lagi? Kan nak pergi mengaji. Aku dengan Ipin penat. Korang je lah pergi. Kenapa Tadi kita orang kejar Rainbow seluruh kampung. Dia suruh selipar aku dalam reban. Nasib baik hati jumpa. Tak mengata lagi. Kalau aku suruh dia aku beli babi. Lagi senang. Kalaulah dapat minum. Ish. Penat, lapar dan dahaga tu kan dugaan bulan puasa.
Kita kena kuatkan semangat dan banyak bersabar. Ya, Opa. Upin, Ipin pergi mandi. Segarlah badan tu nanti. Boleh pergi mengaji. Rugi ilmu kalau tak pergi. Ayo, Opa. Kita pergi dululah. Jom, Insan. Puasa di bulan Ramadan banyak pahala. Kiranya ikhlas dan tawakal. Sekarang waktunya waktu berbuka bagi wilayah Kuala Lumpur. Nanti. Tunggu dulu. Belum berbuka lagi. Tapi dah azan. Betul. Tapi itu waktu berbuka di Kuala Lumpur. Kita lewat sikit. Kenapa pula? Adalah sebabnya. Nanti bila-bila Opah cerita. Dah boleh berbuka. Nanti. Akak, apa lagi? Doa buka puasa dah baca? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Banyak je. 10, RM50. Wah. Banyak ni duit. Saya sangatlah kat tahun ni. Duit Opa. Nah. Pergi main jauh-jauh. Terima kasih, Kak. Akak kau dah tercapai azam dia. Buat banyak duit lagi. Siap belikan Opah tasbih baru. Azam kau berdua macam mana? Bahagian 3. Azam kau berdua macam mana? Alah, nanti-nantilah, Opa. Banyak masa lagi. Iyalah tu. Kau, Ros, tak nak jual kuih lagi ke? Tak nak. Dah cukup dah duit. Sepatutnya masa laku ni buat lagi banyak-banyak. Betul. Kalau tak habis, kita orang boleh makan. Nanti-nantilah, Opah. Kalau rajin terus buat. Masa tak tunggu kita. Kalau asyik cakap nanti, sampai bila pun tak buat. Kita rugi. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Apa yang kita buat dengan penuh ikhlas akan diberkati dengan pahala berganda-ganda. Ingat tu. Baik, Opa. Lepas ni terus buat. Oh, ya ke? Baiklah. Waalaikumsalam. Cepat makan. Wah. Cepat, Kak. Kawan-kawan dah sampai. Yelah. Dah siap. Jangan bagi tumpah. Opa. Opa. Nak salam? Selamat Hari Raya, Opa. Selamat Hari Raya, Opa. Ya. Lepas ni, kawan-kawan rayu rumah kita pula, ya, Opa? Iyalah. Jalan baik-baik. Baik, Opa. Ada apa, Kak? Barulah raya. Assalamualaikum. Atuk. Alamak, budak-budak Assalamualaikum ni dah datang pula. Mesti ramai. Habislah aku. Atuk, nak raya boleh? Boleh. 2 orang je.
Selamat Hari Raya, Atuk. Masuk. Atuk, ini apa bagi rendang? Macam inilah bagus. Datang raya bawa buah tangan. Terima kasih dong Gladi. Kalau ada, bawalah lagi. Sama-sama, Atuk. Sedap Wah, banyaknya kuih raya. Alah, 3 mangkuk je. Aku makan seorang habis. Azam kau kan nak kuruskan badan. Mana boleh makan? Yolah Isan. Tu azam puasa. Puasa kan dah habis. Sedapnya. Patutlah tak kurus-kurus. Maknanya, azam kau tak jadilah. Tengok aku. Azam puasa penuh tercapai. Macam aku lagi senang. Tak ada azam puasa. Saya pun. Jarji, kamu nggak puasa. Makanya kamu nggak ada azam puasa. Ya ke? Betul. Air sudah sampai. Atuk, mana gulai kau? Kita orang dah lapar ni. Yelah, Atuk. Azam Atuk nak kumpulkan saudara mara tak kesampaian. Sedih Atuk. Jadi Atuk tak buatlah. Kenapa sedih? Tak payah kasihanlah. Kita orang pun saudara mara juga. Sekarang datang mau raya sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jemput. Masuk. Terima kasih dah datang. Raya sama-sama. Tapi